Halo, Assalamualaikum sahabat-sahabat. Okey, kebun saya dah mesen. Betul saya dah buat bakar sikit lah. Bakar rumput, okey. Dah terang lah Usia pokok ni, pokok bunga kantan saya ni dah berusia sekitar 3 bulan. Sekarang ni dah masuk musim panas. Kalau ikut kena siram lah Siram sehari 2 kali. Macam tu. Dah masuk musim panas. Jadi dia punya cabaran tu lagi kuat lah Okey, saya tunjukkan saya punya pokok bunga kantan yang berusia sekitar 3 bulan, yang telah saya baja semalam. Itu baju subuh lah sebelum siram lagi. Okey, kita ke pokok yang saya masukkan. Okey geng, ni pokok bunga kantan saya yang berusia sekitar 3 bulan berusia 3 bulan, kecil lagi lah. Okey, dah tumbuh lah dah ada tunas baru. Okey, tunas baru. Ini adalah baja NPK subur yang saya tabur semalam. Kalau ikutkan kena siram ni. Ni musim panas lah, masuk bulan puasa. Okey, kita ke pokok yang seterusnya. Okey. Nah, ni kata saya. Okey. 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 Kita baru tanam Baru tanam. Sekitar 2 bulan ada ni. Yang ni baru lagi, nak siram ni. Siram. Okey, yang bawah sekali lah. Kat bawah tu pun ada Kat bawah tu pun ada. Okey geng, sampai situ saja tanaman kantan saya sebanyak 26 rumpun. Okey. Dia masuk kat bawah tu sekali lah. Situ pun ada tanam juga. Jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.